Okey, Assalamualaikum. Kali ini saya nak tunjukkan macam mana cara penggunaan template rekod borang SPBTG. Okey, lepas dah dapat link, tekan sahaja make a copy. Lepas tu tunggu beberapa saat untuk dia keluarkan template tersebut. Okey, so sekarang dia dah keluar macam ni. Awal-awal dia akan keluar setup dulu. So kita kena setup dulu kod barang SPBTG. Okey, yang ni boleh ubah lah. Tahun pun boleh ubah. Andai kata kalau 2025/2026. Okey. Ini boleh ubah juga. Nama sekolah. Andai kata kalau sekolah rendah pun boleh guna juga sekolah rendah. Okey. Kalau cap rasmi sekolah ni kita kena masukkan gambar. Okey, macam mana nak masukkan gambar? Tekan pada sel yang C11 ni. Tekan pada insert. Tekan pada image dan cari insert image in cell. Bukan over. Kalau over lain. In cell. Okey, in cell. Tekan dia. Dan kita carilah gambar cap rasmi sekolah. Okey, bahagian ini untuk pengesahan. Sama ada guru besar ke, pengetua ke, ataupun penolong kanan HEM. Boleh tambah lagi kalau ada pengesahan daripada orang lain. Okey, boleh tambah lagi. Okey, lepas tu klik sahaja done. Okey, next kita nak masukkan senarai kelas. Okey, yang penting dekat bahagian tahap ni jangan merge macam ni. Jangan merge. Nanti bahagian data tu dia tak akan baca. So biarkan je dia satu-satu. Okey, contoh 2A. 2A, 2B, 2C. Lepas tu kita klik tingkatan 2 dekat sini. Copy, highlight, paste. Itu saja. Buat cara macam ni. Okey, lepas tu masukkanlah nama guru. Tanda tangan ni boleh masukkan gambar ataupun boleh tulis saja nama pendek macam ini. Okey. Okey, next. Kita nak masukkan senarai buku. Okey, pastikan pilih tahap dan nama buku ya. Okey, dekat sini dah pilih peralihan, dah ada untuk tingkatan sekolah menengah lah. Okey, kalau nak tambah ataupun nak ubah bahagian ni, kalau tak nak untuk sekolah menengah, boleh delete saja. Highlight dan delete sahaja mana yang tak pakai tu. Okey. Kalau sekolah menengah nak pakai yang ni pun boleh, ataupun nak tambah lagi buku boleh sahaja tambah dekat row-row bawah ni. Yang warna kelabu, yang nombor bilangan ni jangan ubah sebab dia dah automatic. Okey, andai kata awak masukkan nombor dekat sini, nanti dekat atas bilangan tu dia akan jadi ref. Okey. Okey, so sekarang macam mana nak masukkan buku, tulis sajalah buku Bahasa Melayu. Lepas tu pilih sahaja tahap untuk tahap tingkatan mana. Okey, contoh tingkatan 6. So dia akan automatik keluar nombor dekat sini, bilangan dekat sini. Okey. So itu sahaja di bahagian setup. Kita nak masuk pula pada senarai nama murid. Okey, senarai nama murid ni masukkan je nama murid, nama kelas. Okey, pilih kelas dekat sini. Okey, contoh kita dah masukkan tadi kelas apa? 1B. Lepas tu kita boleh copy, paste lah. Ikut pelajar punya nama dengan kelas tersebut. Okey, status ni untuk tahu siapa yang dah pindah, siapa yang dah tamat. Okey, pindah macam ni, tamat macam ni. Okey, ini untuk catatan sajalah. Okey, dekat contoh satu ni dia ada tunjukkan. Saya dah letak macam mana nak penggunaan dia lah. Okey, yang pertama pilih kelas. Okey, yang kedua double klik untuk pilih tarikh. Okey, yang ketiga row pertama untuk peminjaman, yang keempat row kedua untuk pemulangan. Okey, yang seterusnya yang ini double klik untuk pilih tarikh. Double klik sinilah. Yang kelima masukkan tanda tangan, sama ada kan nak masukkan gambar ke ataupun nak masukkan nama pendek macam yang ni. Okey, senarai nama dia dah automatik dah daripada senarai nama murid yang kita dah masukkan dekat sini. Okey. Anda kata kalau ada subjek-subjek lain lebih daripada 14, boleh saja buka dekat bahagian tambah atas ni. Okey. Dia keluar error sini sebab kita dah lock dia supaya orang tak boleh nak ubah. Okey, so buka dia dekat situ. So dia akan tunjukkan kelas subjek-subjek lain. Okey. So kalau tak nak pakai, tekan je tolak ni. Okey, so macam mana nak guna untuk borang ni? Kita duplicate dulu borang original ni. Okey, duplicate.
tulis nama kelas. Okey, contohnya 1A. Okey, dah masukkan 1A, kita pilihlah 1A dekat sini. Kalau 1B boleh pilih 1B. So dia akan automatik keluarkan nama murid dekat sini dan akan nampak mengikut checkbox tu lah. Okey. Yang lain tu dia akan sorok. Dia takkan keluar checkbox tu. Okey, dekat tarikh ni double click. Double click, so kita boleh pilih tarikh mana. Contohnya kalau hari ni tekan saja today. So dia akan keluarlah tarikh untuk hari ini. Okey, yang lain kat atas ni dah tak payah sentuh dah. Dah automatik daripada bahagian setup tadi. Okay, so next. Lepas dah pilih kelas, dah pilih tarikh, kita nak tengok pula pelajar ni dah terima buku ke. Okay, dekat bahagian row yang pertama ni untuk peminjaman. Yang kedua untuk pemulangan. Okay, so mana yang dah dapat tu, kita tick lah. Sama ada nak tick satu-satu ataupun kita boleh highlight daripada nombor 1 sampai 14, tekan sahaja spacebar, nanti dia akan automatic tick lah. Okey, kalau nak tick satu-satu pun boleh macam ni. Contoh dia ulangkan satu-satu buku. Okey. Itu untuk peminjaman buku teks dengan pemulangan buku teks dekat bahagian sini lah. Okey, jumlah naskah ni dia automatic kira. So kita tak perlu nak sentuh dah. Yang warna kelabu tak perlu nak sentuh dah. Okey. So dekat peminjaman buku teks ni tanda tangan ni bolehlah masukkan nama, contohnya Amira. So kita tulis Amira. Tarikh ni kita double klik, kita boleh pilih lah tarikh bila yang dia pinjam buku tu. Contohnya 20 hari bulan. Okey, pengesahan pun sama. Boleh pilih tarikh dan masukkan tanda tangan cikgu lah. Sama juga dengan pemulangan buku teks dengan pengesahan guru kelas. Okey. So, andai kata dekat bahagian atas ni macam penuh, padat, tak boleh nak buka kan, tak boleh nak nampak bawah-bawah ni. So tekan je bahagian yang tolak dekat bahagian kiri sekali ni, ada bahagian tolak ni. Okey, tekan saja, nanti dia akan sorokkan yang bahagian atas tersebut. So dah nampak dah bahagian bawah ni, kita boleh scroll sampai ke bawah. Okey, andai kata daripada nombor 41 sampai ke bawah kita tak guna, highlight daripada row 128 ni, highlight sampai ke bawah. Okey. Nak hide boleh, nak delete pun boleh. Okey, hide. Okey, kalau nak hide macam tu. Kalau nak delete pun boleh. Macam ni, delete. So nanti dia tak keluar lah bahagian bawah-bawah tadi tu. Okey. So nanti dekat bahagian sini nampak macam ni lah. Okey, next. Kalau kita nak print macam mana pula. Okey, kita buka yang tambah ni. Kita buka yang tambah atas ni pun juga. Okey. Lepas tu klik pada file. File. Cari pada nak print ataupun nak download PDF. Okey. Download PDF. Kita nak custom page break. Okey, custom page break. Kita nak tetapkan dia besar mana. Okey, kita tarik lah. Daripada atas tu kita tarik ke kanan. Dan bawah ni kita nak dia naik ke atas. Okey, naik ke atas macam ni. Okey, sama juga dengan bahagian bawah-bawah. Okey. So bahagian ni pun sama, kita tarik dia ke atas. Okey. So bila dah confirm, tekan saja confirm breaks. Tapi kita tak nak nampak yang kosong-kosong ni. So tekan saja cancel balik. Lepas tu tutup ataupun hide bahagian yang kita tak nak tu. AK ke AA. Okey, kita highlight tu. Kita hidekan dulu. Dah hide, barulah kita boleh print dengan cantik lah. Ataupun kita boleh download dengan cantik. So dah nampak dah kita punya mengikut kelas tu. Yang main kita dah tarik tadi kan. Okey, mana yang kita dah tarik tadi boleh nampak dekat sini lah. Okey, boleh ubah setting balik kalau nak. Lepas tu tekan saja export dan akan download PDF tu nanti. Okey, itu saja untuk borang SPBTJ. Terima kasih.